Jom bina dashboard kewangan restoran Aizat. Boleh tahu hasil belanja, untung dan margin untung. Siap compare dengan tahun lepas. Tiap kad ni. Boleh tahu hasil ikut bulan dan compare dengan tahun lepas. Boleh tahu hasil ikut negeri. Boleh compare nilai hasil, beza dan untung. Boleh tahu percentage bajet guna dan bajet baki. Boleh tahu cash flow summary dan boleh tahu belanja ikut kategori. Mula-mula tulis data tahun, bulan, negeri, kategori hasil dan belanja, nilai hasil target dan sebenar dan nilai belanja target dan sebenar. Dan tulis juga data untuk tahun 2026. Dan gabungkan semua tabel negeri dan tahun di Power Query dengan gunakan append query. Dan bina 5 kad. Masukkan hasil sebenar, belanja sebenar, untung dan margin untung ke value. Tulis formula DAX untuk kira untung dan margin untung. Dan bina lagi 5 kad untuk bina percentage perbezaan tahun lepas. Tulis 2 formula DAX untuk ikon dan juga warna bagi percentage perbezaan dengan tahun lepas. Dan bina peta, masukkan negeri. Bina line chart, masukkan bulan dan hasil tahun 2025 dan 2026. Bina donut chart, masukkan kategori hasil dan nilai hasil 2026. Bina bar chart dengan bina tabel baru. Dan tulis formula DAX untuk nilai sebenar dan target untuk hasil belanja dan untung. Bina donut chart dengan bina tabel baru. Dan tulis formula DAX untuk bajet guna dengan bajet baki. Bina chart waterfall dengan bina tabel baru. Dan tulis formula DAX untuk cash inflow, cash outflow dan net cash flow. Bina bar chart, masukkan kategori belanja dan nilai belanja 2026. Masukkan slicer kategori hasil dan belanja. Siap? Senang kan? Nak belajar dan dapatkan dashboard ni? Klik profile.